Ramadan dan Al-Quran berpisah tiada. Betul. Itu kena jelas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Baik, ayat ini menceritakan berkenaan dengan Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa nuzul Quran itu 17? Kenapa dia tak turunnya pada permulaan Ramadan ataupun di akhir Ramadan yang kat sana tu ada Lailatul Qadar? Kenapa 17? Ini pendapat yang masyhur lah, walaupun di sana ada percanggahan pendapat berkenaan dengan tarikhnya. Tapi yang masyhur yang kita pakai 17 Ramadan. Kerana dia berada di fasa pertengahan. Dan kaitan pula apabila kita meneliti pada ayat Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan allazi yang unzila fihi Al-Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengan tujuan apa? Itu tujuan hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Sehingga ulama bahas bagaimana keadaan Al-Quran memberi cahaya kepada kehidupan manusia. Dikaitkan dengan sirah, bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang tidak ada panduan. Apabila datang Al-Quran sebagai petunjuk, hudan linnas. Sebab tu Quran ini dia kalau kita melihat kepada ayat hudan linnas, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut hudan lil mukminin. Kalau Quran ni khusus untuk orang Islam saja, mungkin Allah gunakan hudan lil muslimin ataupun hudan lil mukminin untuk orang beriman. Tak, Allah gunakan hudan linnas. Siapa saja kaji Quran, dia akan dapat petunjuk.